Hai, Assalamualaikum semua. Terima kasih kerana menonton channel saya. Siapa yang telah melihat channel bagaimana nak buat kunci kira-kira, hari ini kita teruskan kepada perincian macam mana kita nak buat transaksi apabila anda sudah ada kunci kira-kira. Okey, ini adalah contoh kunci kira-kira yang anda dah buat berdasarkan tutorial saya yang lepas. So, nampak dekat sini jumlah aset, jumlah equity sama. Anda telah ada tunai, akaun penghutang, akaun belian hutang anda. Ini semua dan akaun untung rugi anda selama berniaga. Semua ni anda ada detail. Contoh ya, tunai, anda tengok akaun bank anda, ya. Akaun bank anda menunjukkan tunai 2050 sama dengan anda punya tunai di sini. Akaun penghutang 1,500. Anda ada list penghutang anda 1,500, ya. Tengok dekat sini tarikh, invoice, syarikat apa yang hutang dengan anda masih belum bayar. Okey, lepas tu sebelah sini anda ada belian hutang 1,550. Ini pun anda ada senarai dekat sini 1,550. Anda ada semua ni, kunci kira-kira anda telah seimbang dan anda boleh teruskan kepada transaksi bank anda satu demi satu. Mari saya terangkan. Okey, sekarang cara kita nak buat fully accounting, anda kena tengok dekat bank account anda. Contoh saya bagi di sini, ini. Ini adalah contoh bank account anda. Abaikan tarikh ni ya. Kita sekarang berada di bulan 1, 2025 sebagai contoh. Okey, kalau anda dah mengikuti tutorial saya daripada 1 sampai 4, anda mesti telah familiar dengan cara saya namakan satu demi satu saya punya transaksi dalam bank. Macam ni, payment voucher. PV 1, 2, 3, 4, 5. Ada ya, 1, 2, 3, 4, 5. Dan duit masuk, okey, duit masuk RC. Receive 1, receive 2, receive 3. Anda ada duit receive 1, duit receive 2, duit receive 3. Ini anda terima daripada pelanggan. So, anda ada PV, anda ada RC. Jadi, anda boleh buat seterusnya. Okey, kita ke seterusnya. Okey, dengan menggunakan data ini, kita akan buat transaksi satu demi satu. Okey, kita akan ada 3 benda yang penting kita kena buat, iaitu bank, ya, untung rugi dan kunci kira-kira. Semua ni saling berkait. Jadi kita mulakan dengan bank. Bank, anda tahu baki yang anda buat berdasarkan kunci kira-kira ialah 2050. Okey, sekarang saya akan bawa bank transaction di sini supaya senang kita nak buat transaksi. Buat daripada mula ya. Ini adalah duit keluar. Negatif 9,5. Okey. Negatif 198.80 sen. Enter. Negatif 104. Negatif 200. Lepas tu kat sini ada duit masuk ya, 2 ni. RC. Duit masuk 400, 3,5. Lepas tu ni duit keluar semula negatif 7,5. Lepas tu duit masuk semula 200. Okey, baki kita 797.20 sen sama dengan baki dalam bank 797.20 sen. Sekarang kita letak number-number yang sepatutnya kita letak. Ini adalah number yang saya bincangkan sebelum ni. Okey, kita letak tarikh. Ya, baki ni 1 bulan 1 25. Okey. 1 hari bulan 1 25. Okey, dekat sini nampak duit keluar PV 1. Letak PV 001. Dekat sini bayar kepada siapa? Solehah. Tulis Solehah. Okey. Gaji. Tulis gaji dekat sini. Gaji ya, 950.
Okey, 950. Okey, kalau sini negatif, kini pun kita tulis dalam kurungan ya. Lepas tu di sini 1, 2 hari bulan, 5 hari bulan 1, 25. Duit keluar, payment voucher 2, PV 2. Okey, stationery AB. Kita bayar apa? Alat tulis. Sini gaji, boleh gaji. Ni bayar gaji. Sini bayar alat tulis. So alat tulis kita masuk dekat alat tulis. Di sini alat tulis ya. Negatif 198 80 sen. Okey. Seterusnya K Telekom. Berapa hari bulan? 12. 12 1 25. PV nombor 3. PV 003 Telekom. Okey, bayar telefon. Telefon kat sini negatif 104. Betul. Lepas tu AL kat sini okey, kat sini kita bayar apa? 20 hari bulan 1 25. PV 004 kita bayar kepada AL rent. Ini untuk sewa office. Okey, sewa office negatif 200. Okey. Sekarang ni duit masuk ya. 400 dengan 3,5. Okey. Kita tahu 400 dengan 3,5 ni adalah orang bayar hutang kepada kita dan ini adalah penghutang yang bayar kita. Jadi kita tulis dulu dekat sini nombor dia RC 10001. Okey. Berapa hari bulan? 21 bulan 1 25. Siapa yang bayar ni? Syarikat Tan. Syarikat Tan. Bayar apa hutang? Syarikat Tan bayar hutang 400. Bila bayar hutang, ini ada akan melibatkan kita punya transaksi hutang kat sini dalam balance sheet. So kita tulis kat sini 400. Nampak dia tukar kepada betul kat sini ya. Okey, sekarang ni yang kedua kat sini Fulusman. Fulusman pun bayar hutang. Dia bayar hutang, nombor dia RC 002 25 bulan 1 25. Nampak? 300,500. 300,500 dia bayar hutang. Bayar hutang ni. Okey, 3,500 tulis. 3,500. Okey, nampak? Betul ya? Lepas tu 7,500 kita bayar tuah. 28 bulan 1 25. RC PV, sorry. 28 PV ya. PV pembayaran. PV 005 kita bayar dekat tuah. Tuah trading. Tuah trading ni kita tahu kita bayar pemihutang. Kita berhutang dengan dia kan, pembekal. Pembekal pemihutang kita 7,500. Kita bayar dia negatif 7,500. Betul ya, negatif 7,500. Lepas tu kita ada 200 lagi ni. 200 ni kita terima duit. Terima duit RC 10,003. Okey, RC 10,003 pada 28 bulan 1 25. Nama dia apa? Mamat Wan. Mamat Wan ni bayar pada kita 200. Siapa dia ni? Kalau dia bayar pembeli lah kan? Pembeli barangan kita 200. Okey, dia beli barang kita. Masalahnya dia beli barang kita secara tunai. Biasa tunai kita rekod 200 kat sini, tapi kat sini nampak
dia masih kata salah. Sebab kita kena identify dulu dia ni bayar untuk apa. Okey. Okey, sekarang ni semua record kat sini dah betul. Ni betul sama dengan baki dalam bank. Transaksi ni semua betul, daily dan match. Okey, kita letak ni ke bawah. Okey, sekarang kita tengok ya. Kat sini pemihutang berada di sini ya. Negatif 7,5. Bukan di sini. Bukan di sini penghutang, sini pemihutang. Penghutang yang bayar kita, pemihutang yang kita bayar orang, payment voucher. Okey, sekarang bila kita dah ada yang ini, semua dah ada, gaji semua kat bawah ni, kita kena ambil lump sum summary kan dia. Okey, semua perbelanjaan ni dia keluar jadi dia negatif. Jadi bila kita nak ambil perbelanjaan ni, kita kena bagi dia positif lah, tak nak jadi negatif. Jadi kita pergi dekat untung rugi. Dia nampak tak, ini kita punya perbelanjaan tadi yang ada dekat bank. Sini semua. Ini semua total dia. Kita tahu dia akan sama dengan untung rugi perbelanjaan di sini. Okey. Bila kita siapkan ini, kita nampak tak? Jualan kita belum ada. Okey. Kunci kira-kira kita ada ini saja perbelanjaan. Pembelian kita pun belum ada. Sekarang mari kita tengok benda yang lain selain daripada bank. Tadi kita hanya tengok transaksi bank sahaja. Okey, sekarang kita kena pergi kepada transaksi yang tidak melibatkan bank. Okey. Untung rugi adalah kombinasi melibatkan bank dan tidak melibatkan bank. Di mana kalau kita buat jualan secara tunai, akan mendapat duit terus, akan dia jualan tunai. Kalau kita buat hutang, dia akan ada hutang. Hutang tak ada transaksi tunai, jadi belum direkodkan dekat dalam akaun untung rugi kita. Ini akaun untung rugi ya. Okey. Jadi apa kita kena buat? Kita kena pergi kepada kita punya jualan. Okey, ini adalah invoice kita sepanjang bulan 1. Okey, contohlah 1 hari bulan 1 2025, 15 hari bulan 1 25, 20 hari bulan 1 25, 25 hari bulan 1 25. Okey, invoice ni anda ada keluarkan kepada pelanggan anda. Tuliskan semua invoice yang anda jual. Okey, nombor invoice IMV 00 Januari 01. Contoh ya, invoice anda ikut invoice yang anda keluarkan. Nama penghutang. Okey, nama pembeli. Apa nama pembeli anda? Okey, tadi anda dapat satu payment daripada sini 200 Mamat Wan. Okey, kita andaikan yang tadi tu bayar Mamat Wan, dia beli barang. Jadi dia adalah jualan, kita punya jualan cash. Okey, boleh kat sini Mamat Wan, jumlah invoice. Tengok ya, jumlah invoice mungkin tadi dia bayar berapa? RM200. RM200. Lepas tu dia buat bayaran. Okey, jumlah yang dia bayar pun RM200. Ataupun kita berjual dia 300.5 lah. Dia bayar RM200. RC number yang dia bayar RM200 ni, apa nombor RC dia? Sebab kalau jualan tunai, kena ada record receive ya. Jadi kita tengok dekat bank tadi ada tak? Ni RC number ni. Okey, copy, pergi dekat jualan, letak dekat sini RC number dia. Maksud dia dah bayar RM100.5. Contohlah kita ada penghutang yang lama, Ulusman dengan syarikat Tan ni juga membuat pembelian. Jadi kita andaikan mereka membuat pembelian juga pada bulan Januari. Contohlah dia beli 120 dan 210. Okey, ini belian mereka, tapi mereka belum bayar. Mereka buat pembelian secara kredit. Jadi perasan tak, kita ada jualan. Okey,
Dan lagi satu lah kita buat. Okey, Megah 110. Nampak? Ini adalah jualan juga, tetapi secara kredit. Dia belum buat bayaran kan? Okey, kita ada jualan ini campur ini. Maksudnya kita ada jualan sama dengan ini campur dengan ini. 1990. Ni ya, jumlah jualan tu 1990. Jadi dalam kita punya profit and loss, untung rugi, jualan kena masuk semua. Jualan belum bayar atau jualan dah bayar. Jadi di sini nampak 200 jualan tunai yang dibayar oleh Encik Mamat tadi, dan 990 adalah jualan tetapi secara hutang, di mana ada di sini. Itu rekod jualan kita. So dalam untung rugi, kita kena catat dua-dua sekali, di mana ini semua jualan tunai melibatkan bank tadi. Jualan hutang tak ada dalam rekod bank. Ini yang kita rekod di sini. Okey. Jualan hutang berada di sini. Kemudian pembelian dengan pembekal. Pembelian dengan pembekal kita belum buat lagi. Okey, contohlah kita ada pembekal di sini. Tuah trading kita dah bayar tadi. Contoh kita membeli lagi daripada Tuah trading. Kopi. Kita beli lagi daripada Tuah trading. Okey. Kita beli jumlah invoice 800.5. Tarikh 25/1/25. Dan kita tak bayar apa-apa pun. Maksudnya sekarang ni pembelian kita 800.5, pembelian kredit mesti direkodkan dalam untung rugi pembelian 800.5. Tapi kita belum bayar, jadi tidak melibatkan urusan di bank tadi. Faham? Okey. Okey, untung rugi kita akan jadi begini. Okey. Okey, sekarang ini pembelanjaan kita, ini jualan kita. Jualan kita 1990, pembelanjaan kita 2000, jadi kita rugi 1120. Okey, cuba kita tengok dekat kunci kira-kira kita. Kunci kira-kira kita masih sama. Pembelian masih sama. Tak ada apa-apa perubahan. Okey, sekarang kita punya untung rugi sudah berubah, ya. Kita kena ikut untung rugi kita dan kita kena update kita punya figure dalam kunci kira-kira berdasarkan kepada transaksi yang kita buat tadi. Okey, jom kita tengok. Dekat bahagian kita settlekan dulu rekod dalam bank tadi. Kita nampak dekat sini, number ini kita telah masukkan dalam untung rugi perbelanjaan di sini, betul? Apa yang berada di sini kita masih belum lagi masuk dalam akaun kunci kira-kira. Jadi nampak tak? Kita ada menerima bayaran 700.5 dan kita ada bayar penghutang 700.5. Jadi apa kita kena buat dekat penghutang di sini, ya? Penghutang. Nampak tak syarikat Tan dengan Fulusman? Tarikh bayar, RC number dan baki. Bukan tarikh bayar, dekat sini adalah jumlah bayaran. Okey, jumlah bayaran yang dibuat. Okey, syarikat Tan, kita pergi dekat bank tadi, nampak tak? Fulusman dengan syarikat Tan. Syarikat Tan bayar 400. RC number ni kita copy. Syarikat Tan, paste. Jumlah bayaran 400. Ya, dia dah bayar 400, nampak? Dah jadi kosong. Kemudian kita tengok lagi, dia balik pembayaran 300.5. Fulusman RC2. Okey, penghutang Fulusman RC2.
Satu RC2 dia bayar 300.5. Jadi hutang dia dah habis. Dah habis ya. Jadi hutang, jumlah penghutang sekarang RM750. Okey. Betul? Kita pergi dekat kunci kira-kira. Jumlah penghutang RM750. Dia ambil jumlah penghutang yang berada di sini. Tetapi kita ada jualan hutang RM990. Jadi di sini anda kena tambah dengan penghutang semasa rekod penghutang tambah dengan penghutang ya jualan ini 990. So dia akan bagi jawapan yang baru. Nampak? 7. Okey, sekarang kita pergi dekat belian berhutang, pemiutang. Okey, pemiutang kita pergi dekat bank tadi, kita tengok pemiutang. Dia bayar 7.5 ya. Tuah trading. Okey. Copy. Pergi dekat penghutang. Pengutang, tuah trading. Dah bayar 700.5, baki jadi kosong. Jadi penghutang 800. Tengok dekat kunci kira-kira, penghutang dah jadi 800, tapi kita kena tambah dengan jumlah pembelian kita yang ini kita beli secara kredit. Jadi pergi dekat kunci kira-kira, tambah dengan pembelian kredit 800.5. Jadi dia telah berubah. Nampak? Jumlah ini pun berubah. Tunai. Okey, kejap Okey, sekarang 2 yang untuk kunci kira-kira tadi kita telah update dalam kunci kira-kira di sini. Okey, kita pergi satu persatu. Tunai 250 ini pada permulaan, sekarang telah berubah. Kita pergi dekat bank, sekarang baki kita di sini. Jadi kita kena pergi dekat kunci kira-kira. Baki di bank kita kena ambil baki akhir. Okey, ini baki akhir kita. Okey, habis. Dah habis, kita punya untung rugi dah siap kan? Jadi kita kena pergi dekat untung rugi perniagaan selama berniaga. Okey, sama dengan 800 sebelum ni, campur dengan untung rugi semasa. Negatif 1. Nampak? Dia dah jadi kerugian selama berniaga. Dah jadi negatif 312. Okey, bila anda siap ni, nampak tak anda punya untung rugi telah jadi, anda punya kira-kira telah jadi seimbang. Okey, beginilah caranya untuk anda buat kunci kira-kira berdasarkan kepada bank dan juga rekod jualan dan pembelian secara hutang dan secara tunai. Ya, jika anda ada kemusykilan, boleh tinggalkan komen untuk saya bantu anda. Okey, semoga bermanfaat. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum.